Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, hari ni untuk saham pula kita buat video. So, hari ni 24 Februari 2026. So, sekarang ni based on kriteria yang kita buat, kita ada beberapa saham, lebih kurang dalam beberapa belas. Cuma kita tengok dulu chartnya. Kejap, kita buka dulu. Chartnya, kalau chart rongga-rongga ni kita buang dahulu. Ini kita tak nak, delete. Yang ini seems okay. Ni seems okay, ni okay. Okey tu mini set, saya tengok dia punya chart dia lah. Okey, saya tengok chart dia. Ni tak ada. Ni keep rate. Oh, rates. Mana rate? Tak minat. Ni pun okey lah. Tak minat. Dia dah minat. Oh. Okey, so ada beberapa saham sahaja. Yang pertamanya kita ada Hong Leong Bank. Hong Leong Bank. Okey, this one. Okey, dalam keadaan stokastik kita melihat dalam keadaan oversold. Yang ini tidak oversold. Kalau kita lihat dari sudut SMA, ya, this one is dalam fasa retracement. Dekat sini ada a little bit cross. So, kita menunggu sign-sign untuk monitor lah. Maybe dia boleh bertahan dekat SMA 50 ni ke? Ataupun sebab kalau tengok dekat sini, dia besar juga ni. Dia punya movement dia ni dah gerak bullish sejak daripada bulan 8 hari tu. So, ni tu bolehlah masuk dalam watchlist dahulu. Cuma sekarang ni masih lagi dalam fasa retracement untuk Hong Leong Bank. Hume Cement. Okay, Hume Cement. Okay, menarik juga. Hume Cement sekarang ni dah berada di kawasan-kawasan resistant dia balik. So, dekat sini ada like bullish candle dekat this one. So, maybe this one is base, ya. Base yang anda boleh gunakan. Base yang anda boleh gunakan. Ataupun anda just refer back sahaja kepada kawasan SMA ini, level-level SMA ini. So, monitor further. Sebab this one can say lebih kurang macam pattern MRZ, multiple retest zone. Dia dah test resistance ni berkali-kali. Dan semakin dia test ni semakin pendek. Semakin dia test semakin pendek. Jadi, this is watchlist yang anda kena boleh monitor further lah untuk this one. Human. Dia saya ambil top priority. So maybe saya boleh alert a little bit. Maybe kalau dia dah cross balik ke atas ke, ataupun maybe dia reverse balik ke paras 32.1 ke area sini. Kat sini kita ada apa? Kat sini kita ada support, break, and then break balik. So this one should be maybe key level yang kita boleh ambil perhatian kat sini. Sini key level kita. For human. Yang paling ni saya tak nak. LSH Ling Shanghai IPO tahun lepas 2025. Before this dia dekat Ace Market. So 2025 dia baru masuk IPO. Dia buat property. Okay, dia buat property. Okay, sebentar. Dia sebagai developer. Cuma LSH ni ya untuk fasa sekarang dia punya moving average dah bergerak merapat between each other, dan even though dah mula cross balik dah ke atas, jadi this one pun boleh monitor further. Tambah-tambah pula kita tengok dekat stochastic RSI, kita melihat this one okay, maybe boleh monitor further apabila ianya dah cross balik ke atas lah. Sekarang ni dia nak ke oversold ni, stochastic ni, slow stochastic ni. Manakala this one tidak. This one jika dah oversold, you guys kena monitor further. Adakah ianya mampu untuk cross back up dan ianya tidak boleh memecahkan support ini. Kalau dia pecah dan cross balik ke bawah juga balik, which is not good lah. You can say not good. This one boleh monitor lah, boleh masukkan ke dalam watchlist. Okay, this one. And then matrix. Okay, kalau lihat kepada matrix pun sama lebih kurang. Dia dalam keadaan uptrend dari shorter term. Lihat dekat LSH kan, dia jadi macam ni tau. Dia jadi macam
high, low, higher. Dia tak adalah high-high lagi. Cuma kan monitor further sebab dia dah berada dalam dekat-dekat kawasan resistant. So, ya, potentially kita melihat projection ni maybe boleh menjadi high-high. Dan kalau kita lihat kat dalam matrix, patternnya lebih kurang. Dia ada buat high, lower, higher low, higher high, higher low, higher high. So kita menanti adakah higher low di sini. Di mana kita maybe boleh menggunakan Fibonacci retracement. So this one kita level 50% dia dah ada rejection lah dekat situ. Kalau anda lihat pun sebenarnya dekat sini kita ada satu support. Kat sini kita ada satu resistance yang dah di break. So this one should be jadi level-level support. Cuma maybe this is first signal. So can wait another confirmation lah. Contohnya macam lebih kurang macam stokastik ni dah cross balik ke atas ke. So that is confluence dan confirmation yang anda boleh guna. Cuma dari segi trend, dari segi trend SMA pun kita boleh tengok ianya dalam keadaan uptrend. Sebab dia dah cross balik ke atas. Okay. So this one. Matrix one of yang you guys boleh tengok-tengok. Okay. And then keep rate. This one dah naik dah ke atas all time high already. Kalau saya maybe saya keep in view dulu lah. Maybe menunggu ianya cuba retrace semula maybe 50% ke ataupun kawasan-kawasan this one ke. Sebab this one kalau kita nak beli at the top is quite risky. So this one saya avoid. So my news weekly time frame. Untuk weekly time frame ni dia dah mula dia dah mula mendaki di atas SMA 200 ni sejak daripada 2024 bulan 6. So 2024 sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sekarang ni tengah smoothening, tengah konsisten berada di atas SMA 200. Jadi sekarang ni kita boleh monitor further untuk this one tau. Untuk long term. Can say this one is a long term game. Dari segi daily tak berapa menarik sangat. Cuma dekat sini kalau anda boleh lihat turun, naik, high. Kat sini maybe ada pembentukan left shoulder ke? Left pula, right shoulder. So this one untuk menjustifikasikan right shoulder ni anda kena pastikan ianya tak boleh break this one, this level. Sehingga kepala dia ni dia tak boleh lah di bawah kepala tu. I mean dia tak boleh lah buat make another low. So dekat sini dia kena bertahan this level. Okay. So this one kena monitor further. Maybe kalau anda boleh menunggu kepada stokastik RSI pun menarik juga this one sebab stokastik ni oversold manakala RSI ni tidak. So maybe boleh keep in view juga untuk this one. Okay, kita ada 4 untuk hari ni. Kita ada Humin, kita ada LSH, Matrix dan juga My News. So untuk untuk more details dia punya kajian apa semua, saya akan hantarkan direct to client group lah. Okay. Untuk this one saya just general saja. Okay, thank you very much.